Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ni kita dekat Taizhou, China, dekat Hotel Swan ni. Kita nak tengok majlis perlancaran beberapa model baru daripada motor Morini. Ada 3 model yang diorang nak lancarkan, tapi ada 2 tu pada saya memang cun. Jom. So ini adalah model pertama yang saya rasa cukup handsome hari ni daripada motor Morini, iaitu motor Morini Escape 1200. Wow, very nice guys, sangat-sangat terbaik. Enjin V-twin guys, enjin V-twin, bunyi dia memang sedap betul lah, merdu. Yang pertama terjojol kat depan, dia punya exhaust header dia pun mangai jenahak. Ada oil cooler, itu ada radiator, dia pakai dua-dua lah, oil cooler dengan liquid cooler. Ini blok dia yang kedua, V lah, memang mantap. So kat sini korang tengok, of course lah datang 6 kelajuan, ada quick shifter, ini mestilah up and down. Lawa guys, memang cantik, memang cantik betul. Sistem suspension hadapan dia menggunakan USD fork yang tebal ni. Sistem brake Brembo kiri dan kanan, radial mounted. Bukan sahaja dekat situ dia punya master pump dia pun master pump Brembo radial. USD fork dia pun bukan biasa-biasa, USD fork fully adjustable. Enjin dia, dia tiru style-style motor Itali, dia namakan enjin dia kan. Ni V2 Corsa Corta Evo. Alamak. Ni muffler dia guys, muffler dia pun besar. And sebab muffler dia besar, dia punya header dia pun semua besar, pipe dia semua besar, sebab tu kita boleh dengar bunyi V-twin tu dengan jelas. Lampu belakang dia, wow. Ada kamera dekat depan. Windshield dia, saya rasa walaupun nampak cetok tapi sebab seat dia ke dalam guys. Korang tengok ni, seat dia ke dalam, so kepala korang maybe dekat area sini je. So windshield dia untuk 2 model ni manual. Kita tolak ke depan sikit, tarik ke atas. And korang tengok tu guys, itu batang exhaust dia guys. Sebab tu bunyi dia betul-betul kuat sekali, sedap. Yelah, exhaust standard pun sudah bising guys, minta hati-hati. Motor Morini Escape 1200. Enjin Corsa Corta Evo ni adalah enjin yang bersesaran 1187 V-twin. Tadi saya dah tunjuk V-twin kan, yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 129 horsepower dan juga 106 Newton meter of torque. So memang melantak-lantak atok dia guys. Daripada sini korang boleh tengok dia punya tangki, dia punya besar lah guys, gila, 24 liter, dah macam tangki kereta lah. Okay guys, dah selamat dilancarkan tadi 3 model terbaru motor Morini. Jom kita tengok berapa harga dia. Memang tak masuk akal. Star kita hari ni yang saya minat ni guys, motor Morini Escape 1200 ni, harga jualan dia korang tengok tak masuk akal guys. RM49,888 sahaja, korang dapat sebuah motosikal 1200-ish cc V-twin. Dia record pakai Insta360 X4 Air yang latest model. And untuk record audio, saya pakai ni lah, Insta360 remote, yang boleh bertindak sebagai mikrofon juga. And untuk set DJI, biasanya saya pakai ni lah guys, DJI Osmo Pocket 3 dilengkapi dengan DJI Mic Mini. Nampak ni, DJI Mic Mini. And kadang-kadang kalau DJI Mic Mini tu tak cukup, saya pakai ni guys, DJI Mic 2. So kalau korang berminat, korang boleh tekan button-button yang ada dekat bawah. Bye.